Ya. Ini hampir-hampir aku kerugian yang besar. Sebab apa? Aku kata kerugian yang besar. Tengok kat tongkat. Nampak? Bila kita parking kawasan lembut, tanah lembut, dia jadi macam ni lah. Motor boleh-boleh hampir-hampir terjatuh. Jadi untuk mengelakkan jatuh bodoh tu, ni aku memperkenalkan pelapik universal untuk tongkat lah. Kita pasang dah. Dia sebab apa? Dia permukaan dia ada anti-slip. Lepas tu atas ni CNC alloy aluminium. Lepas tu pula dia ni universal. Semua jenis tongkat boleh pakai. Motor lah kan. Kita tengok kebestand lu motor. Dia terpasang je kat kita punya ni. Ni terpelonggak malu. Ni kunci kan. Ni terpelonggak, terbuka dia punya. Aku buka 3 skru ni menggunakan Allen key yang dia bagi ni Scrollum saja. Scrollum. Dia ni satu lagi, dia ada getah ni. Getah ni yang akan grip tongkat kita ke padding ni. Masuk macam ni. Lepas tu tutup dia punya cover ni. Kan? Bila kita dah dapat tutup cover ni, masukkan 3 skru ni. Okey, geng, bila siap pasang, nampak? Kalau aku tak pakai tanpa pelapik universal ni, dia mudah tenggelam sebab permukaan dia kecil kan. Dia tanah lembut, tu kita akan terbalik.